Hai Desi di sini. Okey, saya nak mengulas sedikit mengenai satu isu di dalam Malaysia Kini Online, mengenai tajuk adun lantikan di Johor. Kita sudah maklum baru-baru ini Dewan Undangan Negeri Johor meluluskan 5 adun lantikan. Okey, 5 adun lantikan. Maknanya mereka juga mempunyai kuasa yang sama untuk mengundi dalam apa-apa usul di dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Jadi secara peribadi saya sendiri juga tidak menyokonglah. Kenapa pula kita nak ada adun lantikan? Padahal ada orang masuk bertanding adun, bayar deposit, lepas itu tak menang, hilang deposit. Itu satu contoh yang saya rasa apabila dilantik adun lantikan ini, bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak betul. Sebagai contoh, saya nak bagi contoh saya lah. Okay, baru-baru ini saya masuk pertandingan Majlis Pimpinan Pusat PKR, saya kena bayar RM10,000. Okay, saya RM10,000, saya tak menang. Okey, tak ada masalah. Tapi saya bayar RM10,000. Tiba-tiba ada lantikan Majlis Pimpinan Pusat yang dilantik seorang doktor daripada UIA. Tuan-tuan pun kenal siapa dia. Selalu saya berkata yang doktor ini adalah MPP tak bayar sekupang. MPP tak bayar sekupang. Maknanya tak perlu masuk bertanding, tak perlu hilang duit RM10,000, tiba-tiba dilantik menjadi ahli MPP. Begitu juga dalam isu adun lantikan ini. Adun lantikan memang tak boleh, tuan-tuan. Bagi saya memang low class. Ni saya nak bagi tahu. Kenapa saya cakap low class? Anda tak bayar sekupang, anda tak payah berkempen, anda tak payah keluar duit semasa tempoh pilihan raya. Ini kena faham ni. Siapa Menteri Besar Johor? On Hafiz kah? Kena faham, Datuk kena faham. Kan, nak menjadi adun, dia kena masuk bertanding. Dia kena buat keluar duit. Pergi cekau lah duit mana pun. Kan, walaupun parti ada bagi, kan, parti dah bagilah nak bertanding, kan. Tetapi kena keluar duit sendiri, kena ada effort. Dia nak bertanding, katakan nak bertanding dalam setahun macam saya pun nak bertanding. Kan, saya kena ada effort, saya kena bercakap, saya kena menyelesaikan masalah rakyat. Walaupun saya tak menjadi wakil rakyat. Dengan apa saya menyelesaikan masalah rakyat? Saya menaikkan masalah rakyat di media sosial saya. Saya kena buat kerja saya. Semua itu perlu duit. Perlulah duit. Ni buat TikTok ingat tak perlu duit lah. Kena bayar wifi. Kena bayar line. Apa dia? Bayar driver. Kan, semua kena bayar. Cukup bulan dapat duit, habis. Ini tidak. Tiba-tiba adun lantikan. Mai celah mana? Saya sokonglah ni tajuk di dalam Malaysia Kini ni. Persempadanan semula lebih mendesak banding lantik adun pintu belakang. Yes. Macam MPP lah. MPP tak bayar sekupang. Semua masuk pintu belakang. Itu seorang kawan saya kenal dia cakap, "Ayah Datuk, apalah you masuk MPP, you ikut saya pergi cruise di mana Casablanca lagi bagus." Saya cai betul saya. Tersedak saya tengah nak makan capati dekat Jitra baru-baru ni. Kan? Jadi saya setuju dengan pimpinan PH, walaupun saya tak setuju sangatlah dengan Zaleha blockchain. Boh juga. Kan? Saya tak sukalah dengan Zaleha blockchain. Dan sebab dia lagi pun dia pengerusi PKR Johor. Lagi satu amanah Aminul Aminul Huda kan nama dia. Satu lagi tu yang DAP, ya Teo Nechin, Timbalan Menteri Komunikasi. Bab ni saya setuju. Saya sokong mereka. Kan? Kenapa kita nak lantik adun pintu belakang? Maknanya tak ada gerak kerja, kan? Tak ada apa-apa, pak adun. Weh. Macam tu baik aku pergi jilat Presiden UMNO. Kan? Sebab UMNO yang lantik, kan? UMNO dia adalah kerusi majoriti di Johor, kan? Sebab tu saya kata adun-adun lantikan ni, kalau ada jawatan begini, start menjilat lah. Tak payah kerja kuat, tuan-tuan.
Hari-hari jilat, hari-hari jilat, hari-hari bodek, hari jilat, hari-hari bodek. Tobat lahum tuan-tuan. Akan dapat jadi adun lantikan. Ni yang saya kata, respect daripada masyarakat. Itu salah satu. Saya tak respect tuan-tuan. Weh, hang adun lantikan dah. Cah. Porah. Hang tak gentleman, orang cakap. Ni saya beritahu ni. Sebab apa? Tiba-tiba tuan-tuan, dia akan mendapat manfaat yang sama. Dia akan mendapat pencen. Dia dapat segala mak nenek dia dapat. Padahal sekupang pun dia tak bayang dalam masuk bertanding sebagai adun ataupun adun je lah, bukan ahli parlimen. Ahli parlimen dilantik mampu tuan-tuan. Ahli parlimen dilantik tu senator. Tu senator. Senator ada platform dia tak sama. Jadi berbalik kepada isu di Johor ini tuan-tuan. Persempadan semula, saya bersetuju. Ada satu don di mana? Don mana? Ni saya nak tengok Ustaz. Di Don Kota Iskandar. Pengundi dia ada 131,000. Okey. Manakala Don Tenang hanya sekitar 23,000. Tuan-tuan, sebab itu dia kena ada adun lantikan. Saya cakap dia tak boleh ada adun lantikan, dia kena ada pensempadan semula. Tetapi sebenarnya UMNO lagi takut tuan-tuan. Kan, macam di Seri Iskandar tu, di Kota Iskandar tu, kalaulah dibuat persempadan semula, yang nak menang tu bukan mereka. Boleh jadi adun DAP kan. Sebab itu mereka kata tak boleh. Persempadan semula ni akan memberi kelebihan kepada PH, kepada DAP. Kepada PKR itu tak ada lah kot. Memberi kelebihan kepada DAP untuk membuat sempadan yang pecah lah. Maknanya don itu daripada, kalau 131,000 dengan 23,000, maknanya boleh pecah 6 don di situ. Kalau DAP bertanding tu, semua dia menang. Mampu. Sebab tu UMNO tak berani buat tuan-tuan. Dia kata daripada aku nak ambil risiko untuk membuat persempadan semula, baik aku adun lantikan. Lagi satu, orang UMNO akan menolak tuan-tuan. Kalau nak dibuat persempadan semula ni, tobat lahum, mereka akan berguling di atas jalan raya. Mereka juga sama dengan PKR dulu, guling-guling. Sebab mereka tahu mereka tak boleh menang. Jadi dalam isu ini, saya tertarik dengan kenyataan selain daripada Don Kota Iskandar tu, ada lagi satu 5 don yang mempunyai 100,000 orang, iaitu Puteri Wangsa, Tiram, Permas, Perling dan Skudai. Ni kawasan-kawasan ni kalau UMNO bertanding royuk tuan-tuan. Sebab tu mereka tak berani untuk membuat persempadanan semula. Okey, berbalik kepada isu dia. Kenapa On Hafiz ni, Menteri Besar ni, tiba-tiba membentangkan rang undang-undang di dalam DUN. Dia kata tujuan pelantikan ini adalah untuk meluaskan penyertaan dalam Dewan Undangan Negeri, terutama melalui penglibatan individu yang mempunyai kepakaran dan pengalaman bagi meningkatkan perbahasan serta proses permulaan dasar. Oi, On Hafiz, kalau kita nak lantik orang yang berkepakaran begitu, kita ada platform yang lain. Platform yang apa? Platform seperti Majlis Tindakan Ekonomi Negeri, Majlis Tindakan whatever lah, dalam negeri yang kita mempunyai pakar-pakar. Memang pakar, bukan orang politik yang dilantik sebagai pakar. Tu berbeza pula. Sebab itu saya kata, bila On Hafiz cakap macam ni, ini dewan undangan, dia mesti lahir daripada pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Cuma kesilapan rakyat apabila dia memilih adun yang bodoh daripada dia. Itu masalah. Sebab itu kalau On Hafiz kata untuk meningkatkan perbahasan, setiap adun-adun yang nak menawarkan diri, dia kena apa? Dia kena pandai bercakap. Buka kamera. Selagi bateri tak habis, lagi tu dia bercakap. Tapi bukan bercakap kosong. Dia kena bercakap fakta. Sebagai contoh orang dia, itulah Rafizi Ramli. Sebab dia boleh bercakap fakta, orang boleh dengar, orang boleh influence. Sebab itu bila dia bercakap di parlimen, hak duduk di depan-depan dia tu tunduk kaku tuan-tuan. Berani tanya. Hak yang tanya tu 3 suku.
Orang cakap lain, dia tanya lain. Cai, tuan-tuan. Itu saya kata tadilah. Okey. Bak adun lantikan ini bukan setakat ada di Johor. Di Pahang dah ada. Tapi Pahang orang tak berbunyi, saya pun heran. Kan? Di mana? Di Sabah pun ada. Tuan-tuan, dalam isu macam ni bagi saya demokrasi yang tidak terpilih lah bagi saya. Isu yang begini berlaku di Thailand, okey. Di mana ada pilihan raya, tetapi di dalam parlimen Thailand ada senat. Maknanya senat itu adalah parlimen yang dilantik oleh tentera, tuan-tuan. Okey. Sebab itu parti-parti di Thailand ini, tuan-tuan, sekarang ini memang tak boleh menjadi parti dominan. Sebab tentera Thailand mereka tahu kalau dibiarkan kepada rakyat, cai. Jadi tentera Thailand dia nak balance. Kita kena faham Thailand ni adalah satu negara monarki. Jadi mereka nak balance di antara kuasa raja, kuasa tentera dan kuasa rakyat. Tapi kita tengah masuk campur, Pak. Itu politik mereka. Kan? Maksud cakap banyak ni saya tak lipi Thailand pula. Itu politik mereka, kita kena hormat. Kan? Mereka adalah base dia. Okey, berbalik kepada isu adu lantikan ini, saya bersetuju dengan pimpinan PH. Walaupun saya tak bersetuju dengan Zaleha Blockchain, tapi saya bersetuju dengan pandangan mereka. Adun pintu belakang ini harus dihentikan. Okey? Buat persepadan semula, beri kuasa ini kepada rakyat untuk menentukan siapa yang mereka ingin mewakili mereka di kawasan mereka. Cai.